Nak cari phone 5G tapi nak harga yang mesra bajet? Ini dia, list phone 5G terbaik bawah RM600. Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So, sekarang pun dah awal tahun 2026, jadi ramailah yang tengah nak cari phone bajet untuk anak sekolah ataupun nak upgrade daripada phone lama ke phone baru. Tapi nak cari phone 5G yang mesra bajet tu bukan main susah. Sebab kat market sekarang kan, memang banyak seller yang jual Vivo V40 Lite yang jenis clone. Lepas tu mereka pun siap sekali bagi free 5 tahun warranty. Kalau dah beli tu, phone tu memang lag gila dan ada juga yang pakai beberapa hari aja, phone tu pun dah tak boleh on dah. So, untuk elakkan orang ramai daripada kena scam, saya pun dah pilihkan 5 telefon 5G terbaik bawah RM600 yang masih berbaloi untuk dibeli pada awal tahun 2026. Jadi, kalau korang nak beli phone tu, kerja korang dah senang sikit dah. Sebab saya dah listkan semua phone yang I rasa best dan senanglah korang nak cari phone yang sesuai dekat channel ini. So, kalau video ini dapat membantu korang, jangan lupa tinggalkan butang like dan komen tiang kayu untuk support channel ini. So, sebelum video ini start, kita tengok dulu siapa sponsor kita untuk video hari ini. Video ni disponsor oleh Legend Teleshop, sebuah kedai telefon di Batu Pahat yang ada jual phone baru, second hand, iPhone dan servis telco. So, kalau korang yang duduk berdekatan dengan area ni, jangan lupa singgah kedai ni di Batu Pahat Mall. Yang kelima, kita akan berikan kepada Samsung Galaxy A06 5G. Brand Samsung memang terkenal dekat market Malaysia sebab brand ni memang reliable dan service center dia pun banyak dekat market Malaysia. Phone ni dia ada skrin 6.7 inci yang agak besar, ada memori 128GB dan 6GB RAM, guna chipset Dimensity 6300 yang agak laju, dan phone ni juga ada 4 kali OS update dan 4 tahun security update. So, kalau korang nak cari phone 5G yang mesra bajet lepas tu nak dapat banyak kali OS update, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma masa beli phone ni, Samsung tak bagi free charger ataupun casing. So, kalau korang yang berminat untuk beli phone ni, jangan lupa add on satu charger dan casing sebelum check out nanti. Yang keempat, kita akan berikan kepada TCL 40 Next Paper 5G. Sebelum ni, phone ni dijual pada tanda harga RM999, tapi sekarang kita dah boleh dapat phone ni dengan harga RM499 aja. Phone ni dia guna skrin 6.6 inci yang ada eye protection, ada memori 256GB dan 6GB RAM, ada kamera 50MP yang agak not bad, dan phone ni juga guna chipset Dimensity 6020 yang power efficient. So, kalau korang nak cari phone yang ada eye protection lepas tu nak ada memori yang besar, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma fast charging 15W dia masih kira slow lagi dan accessories dia pun susah sikit nak dapat. Tapi kalau setakat nak bagi kat anak untuk online class ke gunakan dia untuk e-book tu, skrin dia adalah lebih baik dan dapat kurangkan stres pada mata kita. Yang ketiga, kita akan berikan kepada Nubia Focus 5G. Sebenarnya phone Nubia ni adalah jenis model yang lama, tapi kamera dia masih kira okey lagi dan video recording dia pun boleh support sehingga 4K. Phone ni dia ada skrin 6.6 inci yang support refresh rate 120Hz, ada memori 256GB yang guna UFS 3.1, ada kamera 108MP yang agak terang, dan phone ni juga guna chipset Unisoc T760 yang agak power. So, kalau korang nak cari phone budget yang ada memori yang besar lepas tu nak ambil gambar untuk kenangan, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma ini adalah model yang lama dan bukannya Nubia Focus tu. Tapi kalau korang tak pentingkan model baru ke model lama tu, phone ni masih kira cukup okey lagi dan sesuai lah kalau korang nak gunakan dia untuk kerja-kerja basic tu. Yang kedua, kita akan berikan kepada Tecno Spark 30 5G. Brand Tecno memang sangat terkenal dekat market sebab kualiti dia memang agak not bad dan harga dia pun sangat mesra bajet. Phone ni dia ada screen refresh rate 120Hz yang agak smooth, ada kamera 108MP yang agak terang, support sound Dolby Atmos dan stereo speaker, dan phone ni juga guna chipset Dimensity 6300 yang agak laju. So, kalau korang nak cari phone yang ada performance yang laju lepas tu nak ada sound yang sedap, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma yang sayangnya model ni cuma tinggal 128GB dan stok 256GB tu dah tak ada keluaran lagi. So, kalau korang rasa memori 128GB tu tak cukup, korang boleh add on lah satu memory card daripada SanDisk. Yang pertama, kita akan berikan kepada Infinix Hot 50 5G. Phone Infinix memang sangat terkenal dekat market Malaysia, tapi baru-baru ni kebanyakan model Infinix dah naik harga disebabkan harga memori yang semakin meningkat. Phone ni dia ada skrin 6.7 inci yang agak besar,
support refresh rate 120Hz yang agak smooth, ada memori 256GB dan 8GB RAM, dan phone ini juga guna chipset Dimensity 6300 yang agak laju. So, kalau korang nak cari phone yang ada memori yang besar, lepas tu nak ada chipset yang laju, mungkin korang pun boleh consider phone yang ni. Cuma ini adalah model yang lama dan stok dia pun agak limited dah. Jadi kalau stok ni dah habis, korang boleh pilih lah Tecno Spark 30 5G yang masih ada stok lagi. So, itulah 5 telefon 5G terbaik bawah 600 yang masih berbaloi untuk dibeli pada awal tahun 2026 ni. Kalau korang rasa ada phone 5G yang saya miss dekat video ni, korang pun boleh komen dekat bawah. Kalau saya nampak komen korang, saya pun akan masukkan dia dalam list pembelian dan korang pun boleh beli guna YouTube Shopping untuk dapatkan diskaun voucher daripada Shopee. So, untuk free giveaway hari ni, kita nak bagi free TWS untuk 2 biji. Lepas tu nak masuk kontes ni pun senang aja. Korang cuma kena like video ni dan komen aja apa-apa dekat bawah. Kalau korang dah komen, saya pun akan masukkan nama korang dekat roda impian dan spin tengok siapa adalah pemenang TWS ni. Winner dia saya akan announce selepas 2 minggu saya upload video ni. So, I rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.